Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Adni Ridwan, kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Pada hari ini, Sekolah Menengah Agama Marang telah mengadakan majlis pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid. Oleh itu, mari sama-sama kita saksikan. Kepada anda penulis mandir yang dihormati Encik Muhammad Ramli bin Muhammad, telah bersama dengan limpah kesemuanya dapat kita bersama-sama berkumpul di ruang ini bagi menjayakan majlis penyerahan dan simbolik pemakaian lencana jalur gemilang. Alhamdulillah, selesai sudah majlis kita pada hari ini. Setakat itu saja episod kita pada hari ini. Saya Puteri Kaisara Abdul Nasir, kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. TV Al-Hikmah, saluran penjana transformasi anda.